Pernahkah anda terfikir mengapa sesetengah perkara dalam hidup kelihatan seperti satu kebetulan yang sempurna? Anda baru sahaja memikirkan seseorang, tiba-tiba dia menelefon. Anda memerlukan satu jawapan dan secara tidak sengaja jawapan itu muncul dalam sebuah buku yang anda buka secara rawak. Adakah semua ini hanya nasib atau ada sesuatu yang lebih mendalam sedang berlaku? Ramai di antara kita hidup dengan kepercayaan bahawa dunia luar adalah satu entiti yang terpisah dan rawak dan kita hanyalah mangsa kepada keadaan. Kita percaya bahawa kita perlu bekerja keras, berhempas pulas menentang arus untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Tetapi bagaimana jika saya katakan kepada anda bahawa realiti ini sebenarnya tidak rawak? Bagaimana jika realiti ini sebenarnya sedang berada dalam satu dialog yang berterusan dengan kesedaran anda, dengan dunia dalaman anda? Ini bukan fantasi atau pemikiran angan-angan. Ini adalah satu kebenaran yang berakar umbi dalam gabungan sains kuantum moden dan kebijaksanaan kuno. Konsep yang paling penting untuk difahami di sini ialah synchronicity atau apa yang kita panggil sebagai kebetulan yang bermakna. Peristiwa-peristiwa ini bukanlah kebetulan. Ia adalah bukti isyarat daripada alam semesta yang mengesahkan bahawa dunia dalaman dan luaran anda sedang berhubung. Ia adalah petunjuk bahawa getaran atau frekuensi yang anda pancarkan sedang mendapat respons daripada medan kuantum. Anda bukan sekadar pemerhati pasif dalam hidup ini. Sebaliknya, anda adalah peserta aktif seorang pencipta bersama. Kesedaran anda iaitu fikiran, perasaan dan kepercayaan anda secara harfiah membentuk fabrik realiti yang anda alami setiap hari. Apabila anda mula memahami dan menerima idea ini, anda beralih daripada menjadi mangsa keadaan kepada menjadi arkitek takdir anda sendiri. Anda berhenti bertindak balas terhadap dunia dan mula mencipta dunia dari dalam ke luar. Jadi, bagaimana ia berfungsi? Bagaimana fikiran dan perasaan dalaman boleh mempengaruhi dunia fizikal di luar sana? Jawapannya terletak pada pemahaman bahawa segala-galanya adalah tenaga. Fizik kuantum telah menunjukkan kepada kita bahawa pada tahap paling asas alam semesta ini bukanlah jirim pepejal, tetapi lautan tenaga dan maklumat yang bertenaga. Setiap fikiran yang anda fikirkan, setiap emosi yang anda rasai, mempunyai tanda tangan tenaga yang unik, satu frekuensi getaran yang spesifik. Apabila anda secara konsisten mengekalkan keadaan perasaan, seolah-olah keinginan anda telah pun tercapai, anda sedang memancarkan frekuensi yang sangat jelas dan kuat ke dalam medan kuantum ini. Inilah yang diajarkan oleh Neville Goddard sebagai living in the end atau hidup dalam perasaan hajat yang terpenuhi. Anda tidak berharap, anda tidak meminta. Anda merasakannya sebagai satu kenyataan sekarang. Apabila anda melakukan ini, anda mencetuskan sesuatu yang dipanggil jambatan peristiwa. Alam semesta dalam kebijaksanaannya mula menyusun semula dirinya untuk sepadan dengan getaran baru anda. Peristiwa, orang dan peluang yang kelihatan seperti kebetulan akan mula muncul dalam hidup anda. Ini adalah synchronicity yang sedang berlaku. Ia bukan sihir. Ia adalah undang-undang resonans dalam tindakan. Sama seperti garpu tala yang akan bergetar apabila terdedah kepada frekuensi yang sama. Medan kuantum bertindak balas kepada frekuensi dominan yang anda pancarkan. Jika anda memancarkan frekuensi kekurangan dan kerisauan, anda akan menarik lebih banyak situasi yang mengesahkan keadaan itu. Jika anda memancarkan frekuensi kelimpahan dan kegembiraan, anda akan menarik pengalaman yang sepadan dengannya. Jadi, tugas anda bukanlah untuk mengejar impian anda di dunia luar, tetapi untuk menjelmakan perasaan impian itu di dalam diri anda terlebih dahulu.
Dunia luar akan menyusul sebagai cerminan yang tidak dapat dielakkan. Namun, mengapa begitu ramai orang sukar untuk melakukan ini? Mengapa kita sering terperangkap dalam corak pemikiran dan emosi yang sama, walaupun kita tahu ia tidak memberi manfaat kepada kita? Jawapannya terletak jauh di dalam sistem operasi kita, iaitu minda separa sedar. Ahli neuroscience memberitahu kita bahawa sekitar 95% daripada tingkah laku, pemikiran dan tindak balas emosi kita setiap hari adalah automatik dan dikawal oleh minda separa sedar. Minda ini adalah seperti sebuah cakera keras gergasi yang telah diprogramkan sejak kita kecil, kebanyakannya melalui pengalaman emosi yang kuat. Setiap kali anda mengalami sesuatu yang mencetuskan emosi yang mendalam, sama ada baik atau buruk, ia meninggalkan jejak dalam sistem saraf anda. Dari masa ke masa, program-program ini membentuk identiti anda. Anda mula percaya, saya adalah seorang yang sentiasa bimbang, saya tidak pernah bernasib baik dalam soal kewangan, atau saya sukar untuk dicintai. Kepercayaan ini bukan siapa diri anda yang sebenar. Ia hanyalah program yang sedang berjalan. Masalahnya ialah minda separa sedar tidak dapat membezakan antara realiti dan imajinasi. Ia hanya bertindak balas kepada perasaan. Jadi, selagi anda beroperasi daripada program lama ini, anda akan terus memancarkan frekuensi yang sama dan mencipta semula realiti yang sama berulang kali. Anda mungkin mencuba afirmasi atau berfikiran positif di peringkat minda sedar, tetapi jika program separa sedar anda bercanggah dengannya, ia seperti cuba menanam taman bunga di atas konkrit. Untuk benar-benar berubah, anda perlu memprogram semula minda separa sedar. Anda perlu mengubah identiti anda pada tahap yang paling asas, dari dalam ke luar. Bagaimana cara kita memulakan proses anjakan yang pesat ini? Kuncinya adalah dengan memahami bahasa minda separa sedar. Ia tidak bertindak balas kepada logik atau kata-kata semata-mata. Ia bertindak balas kepada emosi dan imagery. Salah satu masa yang paling berkuasa untuk mengakses dan memprogram semula minda separa sedar adalah semasa keadaan hipnagogik, iaitu keadaan santai sejurus sebelum anda tertidur ataupun sejurus selepas anda bangun. Dalam keadaan ini, gelombang otak anda melambat ke tahap alfa dan theta, di mana pintu gerbang antara minda sedar dan separa sedar terbuka luas. Ini adalah masa yang sesuai untuk mempraktikkan apa yang kita panggil pengekalan emosi. Daripada membawa kebimbangan hari itu ke dalam tidur anda, gunakan beberapa minit ini untuk secara sedar mencipta perasaan keinginan anda yang telah tercapai. Jangan hanya memikirkannya, tetapi rasakannya dengan seluruh diri anda. Jika anda inginkan kesihatan yang lebih baik, rasakan tenaga dan kecergasan mengalir dalam badan anda sekarang. Jika anda inginkan kelimpahan, rasakan kelegaan dan kebebasan yang datang bersamanya. Bayangkan satu adegan pendek yang membayangkan keinginan anda telah pun menjadi kenyataan. Ulangi adegan ini seperti lagu yang menenangkan sehingga anda tertidur di dalamnya. Apabila anda tertidur dalam keadaan perasaan ini, anda sedang memberikan arahan yang jelas kepada minda separa sedar anda untuk bekerja sepanjang malam, menyusun semula laluan saraf dan menarik sumber yang diperlukan untuk menjadikan keadaan itu satu realiti. Ini selaras dengan prinsip fizik kuantum. Anda tidak lagi menjadi pemerhati kepada realiti lama anda. Anda sedang menjadi pemerhati aktif, memilih satu kemungkinan dari medan kuantum yang tidak terhingga dan merasainya sehingga ia menjadi pepejal. Anda sedang mengubah frekuensi anda secara sengaja dan alam semesta tidak mempunyai pilihan selain bertindak balas. Untuk memperdalam lagi pemahaman ini, kita perlu melihat konsep medan kesedaran bersepadu.
Fizik kuantum, terutamanya melalui eksperimen seperti double slit experiment, menunjukkan kepada kita satu kebenaran yang mengejutkan. Zarah subatom boleh wujud dalam keadaan kebarangkalian yang tidak terhingga, sehinggalah ia diperhatikan. Kesedaran pemerhati itulah yang menyebabkan gelombang kemungkinan ini runtuh menjadi satu peristiwa atau zarah yang nyata. Apa maksudnya untuk kita? Ini bermakna anda dan realiti anda tidak terpisah. Anda adalah sebahagian daripada medan kuantum yang sama. Kesedaran anda bukan sesuatu yang terkurung di dalam otak anda. Ia adalah sebahagian daripada medan tenaga yang lebih besar yang merangkumi segala-galanya. Oleh itu, apabila anda mengubah keadaan dalaman anda bukan hanya mengubah perasaan anda. Anda secara harfiah mengubah medan tenaga di sekeliling anda, yang seterusnya mempengaruhi bagaimana tenaga dan jirim tersusun untuk membentuk pengalaman hidup anda. Di sinilah konsep koheren menjadi sangat penting. Koheren berlaku apabila fikiran, perasaan dan tindakan anda selaras sepenuhnya. Fikiran anda memikirkan keinginan yang tercapai, hati anda merasakan kegembiraan dan kesyukuran seolah-olah ia sudah berlaku. Dan tindakan anda mencerminkan kepercayaan baru ini. Apabila anda berada dalam keadaan koheren, anda menghantar isyarat yang sangat kuat dan jelas ke medan kuantum. Sebaliknya, apabila anda berada dalam keadaan tidak koheren, contohnya anda memikirkan kelimpahan tetapi merasakan kekurangan, anda menghantar isyarat yang bercampur aduk dan lemah. Ini seperti cuba menala radio ke stesen kegemaran anda, tetapi sentiasa menukar frekuensi. Anda hanya akan mendengar bunyi bising. Inilah sebabnya mengapa ramai orang tidak melihat hasil. Mereka tidak konsisten dalam getaran mereka. Bidang epigenetik juga menyokong idea ini dengan menunjukkan bagaimana persekitaran dalaman kita, iaitu emosi dan kepercayaan kita, boleh menghantar isyarat kepada sel-sel kita dan mengubah ekspresi gen kita. Anda bukan mangsa genetik anda. Keadaan kesedaran anda boleh mempengaruhi biologi anda. Jadi, tugas anda adalah untuk menjadi koheren. Selaraskan fikiran dan perasaan anda dan kekalkan keadaan itu. Bagaimana anda boleh mengintegrasikan prinsip ini ke dalam kehidupan seharian anda? Salah satu teknik yang paling berkuasa yang diajarkan oleh Goddard ialah revisi. Pada penghujung setiap hari, luangkan masa beberapa minit untuk mengimbas kembali peristiwa hari itu. Jika ada sebarang perbualan atau kejadian yang tidak menyenangkan atau tidak berjalan seperti yang anda harapkan, jangan biarkan ia berakar dalam minda separa sedar anda. Sebaliknya, tulis semula skripnya dalam imajinasi anda. Bayangkan semula perbualan itu berjalan dengan lancar dan penuh kasih sayang. Bayangkan semula peristiwa itu berakhir dengan hasil yang ideal. Yang penting di sini ialah merasakan emosi yang sepadan dengan versi yang telah diubah suai itu. Rasakan kelegaan, kegembiraan atau kepuasan. Dengan melakukan ini, anda sedang meneutralkan cas emosi negatif dari ingatan tersebut. Minda separa sedar, anda tidak dapat membezakan antara apa yang benar-benar berlaku dan apa yang anda bayangkan dengan jelas. Dengan merevisi masa lalu, anda menghalangnya daripada menjadi program yang akan mencipta semula pengalaman negatif yang sama pada masa hadapan. Anda sedang membersihkan taman minda anda daripada rumpai sebelum ia sempat tumbuh. Lakukan ini setiap malam. Jadikan ia satu amalan suci. Selepas beberapa lama, anda akan mendapati bahawa anda menjadi kurang reaktif terhadap keadaan luar kerana anda tahu anda mempunyai kuasa untuk mengubahnya secara dalaman. Saya ingin menjemput anda untuk mencubanya malam ini. Pilih satu peristiwa kecil dari hari ini yang tidak memuaskan hati anda. Sebelum tidur, bayangkan semula ia berlaku dengan cara yang paling ideal. Rasakan perasaannya. Lihat apa yang berlaku.
Semasa anda memulakan perjalanan ini adalah sangat penting untuk memahami dan bersedia menghadapi cabaran yang pasti akan datang. Cabaran terbesar ialah keraguan dan kemunculan semula corak lama. Anda mungkin mempraktikkan keadaan hajat terpenuhi selama beberapa hari dan kemudian dunia 3D anda menunjukkan sesuatu yang bertentangan. Mungkin bil yang tidak dijangka tiba atau seseorang mempersoalkan impian anda. Pada saat inilah iman anda diuji. Dunia luar adalah cerminan pemikiran dan perasaan masa lalu anda. Terdapat sedikit kelewatan masa antara perubahan dalaman anda dan manifestasi luarannya. Jangan goyah. Jangan melihat keadaan semasa dan membuat kesimpulan bahawa ia tidak berkesan. Inilah masanya untuk berpegang teguh pada realiti dalaman anda lebih daripada realiti luaran. Terus kembali kepada perasaan hajat terpenuhi. Apabila keraguan muncul, akui ia tanpa menghakimi dan kemudian dengan sengaja kembalikan fokus anda kepada mikdab kebenaran baru anda. Ingat, anda sedang menanam benih. Anda tidak menggali benih itu setiap hari untuk melihat sama ada ia tumbuh. Anda menyiramnya dengan kepercayaan dan perasaan positif anda dan mempercayai prosesnya. Synchronicity akan muncul sebagai tanda-tanda kecil di sepanjang jalan untuk menggalakkan anda. Mungkin anda akan mendengar lagu yang relevan di radio atau melihat urutan nombor berulang. Anggap ini sebagai anggukan daripada alam semesta yang memberitahu anda, teruskan, saya mendengar anda. Semuanya sedang diatur. Kestabilan adalah kunci. Ia bukan tentang melakukan teknik ini sekali-sekala. Ia adalah tentang menjadi versi diri anda yang baru. Ia adalah tentang hidup sepenuhnya dari keadaan kesedaran yang baru ini. Apabila anda benar-benar menjelmakan identiti baru ini, dunia luaran tidak mempunyai pilihan selain berubah untuk mencerminkannya. Ini bukan soal fake it till you make it. Ia soal feel it till you become it. Akhirnya, mesej teras yang ingin saya sampaikan kepada anda hari ini adalah ini. Anda jauh lebih berkuasa daripada apa yang pernah diajarkan kepada anda. Realiti bukanlah sesuatu yang tetap dan pepejal yang berlaku kepada anda. Ia adalah satu aliran tenaga yang boleh dibentuk dan dipengaruhi, yang sentiasa bertindak balas kepada frekuensi kesedaran anda. Setiap detik adalah satu peluang untuk memilih semula. Anda tidak terikat dengan masa lalu anda, melainkan anda memilih untuk terus menghidupkannya semula dalam fikiran dan perasaan anda. Anda mempunyai keupayaan untuk mengubah naratif hidup anda dengan mengubah keadaan dalaman anda. Sains kuantum, neurosains dan kebijaksanaan kuno semuanya menuju kepada satu kesimpulan yang sama. Dunia dalaman mencipta dunia luaran. Synchronicity bukanlah kebetulan. Ia adalah bahasa alam semesta yang mengesahkan bahawa anda berada dalam penjajaran. Ia adalah maklum balas yang memberitahu anda bahawa frekuensi anda telah diterima. Oleh itu, berhentilah mencari di luar diri anda untuk mendapatkan jawapan, pengesahan atau kebahagiaan. Semua kuasa yang anda perlukan sudah ada di dalam diri anda. Kuasa itu terletak pada keupayaan anda untuk memilih fikiran dan, yang lebih penting, untuk menguasai perasaan anda. Jadilah penjaga pintu gerbang minda anda. Pilih dengan sengaja apa yang anda benarkan masuk. Amalkan perasaan seolah-olah doa anda telah dimakbulkan. Berjalan, bercakap dan bertindak dari perspektif versi diri anda yang telah mencapai impiannya. Apabila anda melakukan ini dengan konsisten, anda akan melihat dunia di sekeliling anda mula berubah dengan cara yang ajaib. Bukan dunia yang berubah, tetapi anda yang telah berubah dan dunia hanyalah cerminannya. Mulai hari ini, saya menyeru anda untuk mengambil tanggungjawab sepenuhnya ke atas keadaan dalaman anda. Anda adalah pencipta. Sekarang pergi dan ciptalah kehidupan yang paling menakjubkan yang boleh anda bayangkan.